Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai. Okay, hari ini kami akan adakan satu latihan senaman iaitu latihan lita. Kami daripada Pukul 5 terdiri daripada 10 ahli. Aktiviti memanaskan badan ialah satu siri pergerakan ringan seperti berjoging perlahan, berjalan setempat atau ragangan otot yang dilakukan sebelum bersenam atau bersukan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan suhu badan, kadar denyutan jantung dan kelenturan otot supaya tubuh lebih bersedia, mengurangkan risiko kecederaan serta membantu prestasi fizikal ketika melakukan aktiviti utama. Regangan dinamik ialah regangan yang melibatkan pergerakan aktif dan berterusan, bukan sekadar memegang posisi tertentu seperti regangan statik. Ia dilakukan sebelum bersenam untuk memanaskan otot dan sendi, meningkatkan aliran darah serta menyediakan tubuh bagi aktiviti fizikal yang lebih berat.
Latihan LITA melibatkan pelbagai stesen yang fokus kepada pelbagai komponen kecergasan, memberikan latihan yang seimbang dan komprehensif. Latihan ini juga membantu membakar kalori, mengurangkan tekanan dan meningkatkan kesihatan jantung serta sistem pernafasan. Menyejukkan badan ni ialah aktiviti yang kita lakukan selepas bersenam ataupun bersukan. Ia penting untuk membantu tubuh badan kita kembali ke keadaan rehat secara perlahan-lahan. Antara kepentingannya adalah ia membantu menurunkan kadar degupan jantung dan pernafasan secara terkawal. Kedua, ia mengelakkan pening atau pitam yang boleh berlaku jika kita berhenti secara mengejut. Akhir sekali, dia dapat membantu untuk melancarkan peredaran darah dalam tubuh kita dan mengurangkan rasa sakit pada otot. Kesimpulannya, penyejukan badan ini sangat penting untuk menjaga kesihatan dan pemulihan badan kita selepas melakukan aktiviti. Regangan pasif ialah satu bentuk aktiviti regangan otot di mana individu tidak perlu menggunakan kekuatan ototnya sendiri. Sebaliknya, otot diregangkan dengan bantuan kuasa luar seperti alat bantuan. Dalam regangan ini, otot dan sendi berada dalam keadaan rehat dan individu hanya membiarkan pergerakan berlaku tanpa memberikan sebarang rintangan atau tekanan. you.